Amy Search atau Suhaimi bin Abdul Rahman bukan sekadar nama besar dalam dunia muzik rock Malaysia, malah legenda yang membina sejarah bersama kumpulan Search sejak era 1980-an. Dilahirkan pada 28 Julai 1958, suara garau dan karismanya telah menjadikan beliau ikon yang disegani di seluruh Asia Tenggara. Namun, di sebalik sorakan peminat, kejayaan luar biasa dan kehidupan glamour seorang bintang rock, tersimpan kisah duka yang jarang diketahui ramai. Kini pada usia 67 tahun, Amy Search berdepan satu fasa kehidupan yang benar-benar menyentuh hati dan membuat ramai peminat tidak percaya apa yang sedang dilaluinya. Dalam video ini, kita akan menyelami sisi paling perit dalam hidup legenda rock ini, sebuah kisah penuh emosi yang pasti membuat penonton terus terpaku hingga ke akhir. Namun apabila nama Amy Search dikaitkan dengan tragedi hidup, ramai sebenarnya menyangka beliau mengalami nasib seburuk artis-artis antarabangsa lain yang berakhir dengan kehancuran. Hakikatnya, perjalanan hidup legenda rock Malaysia ini jauh berbeza. Amy tidak pernah tenggelam dalam kisah gelap yang memusnahkan dirinya sepenuhnya, tetapi beliau tetap melalui luka dan tekanan yang cukup berat untuk dipikul oleh seorang insan biasa. Di sebalik imej garang seorang rocker, tersembunyi seorang lelaki yang pernah jatuh, kecewa dan bergelut dengan emosi sendiri. Salah satu detik paling menyentuh hati berlaku apabila Amy sendiri mengaku mengalami gangguan kebimbangan atau anxiety yang serius. Pengakuan itu mengejutkan ramai peminat kerana selama ini beliau dikenali sebagai figura yang kuat dan penuh karisma di atas pentas. Semuanya dikatakan bermula apabila konflik dalaman bersama anggota kumpulan Search menjadi semakin panas dan diperkatakan secara terbuka oleh netizen. Kritikan demi kritikan mula menyerang dirinya di media sosial. Ada yang menyalahkannya atas keretakan kumpulan legenda itu, malah ada juga yang menghina dirinya tanpa belas kasihan. Apa yang lebih menyedihkan, Amy pernah menitiskan air mata ketika bercakap tentang tekanan mental yang dialaminya. Pada usia yang sepatutnya menikmati kehidupan dengan tenang, beliau terpaksa berhadapan dengan kecaman masyarakat yang tidak pernah berhenti menilai dirinya. Ramai tidak sedar bahawa seorang artis veteran juga mempunyai hati dan perasaan. Di sebalik senyuman dan penampilan tenangnya di hadapan kamera, Amy sebenarnya sedang bertarung dengan ketakutan, keresahan dan tekanan emosi yang sangat mendalam. Bukan itu sahaja, faktor usia turut menjadi cabaran besar buat dirinya. Suara garau yang pernah menggegarkan seluruh Asia Tenggara suatu ketika dahulu mula berubah di mamah usia. Amy pernah dikritik hebat oleh anti peminat yang mendakwa beliau sudah tidak mampu menyanyi secara live seperti dahulu. Kata-kata pedas itu benar-benar memberi kesan kepadanya, kerana bagi seorang penyanyi, suara adalah maruah dan identiti mereka. Ada yang membandingkan persembahannya sekarang dengan zaman kegemilangannya dahulu tanpa memahami hakikat bahawa usia manusia tidak akan pernah mampu melawan masa. Kerana terlalu kecewa dengan kritikan tersebut, Amy pernah membuat keputusan mengejut untuk meninggalkan Search pada tahun 2020. Keputusan itu bukan kerana beliau membenci kumpulan yang dibinanya sendiri, tetapi kerana beliau mahu menjaga nama besar Search daripada terus dipertikaikan. Tindakan itu membuat ramai peminat sedih kerana Search dan Amy ibarat dua nama yang tidak boleh dipisahkan. Ketika itulah ramai mula sedar bahawa legenda sebesar Amy Search juga pernah merasa dirinya tidak lagi dihargai. Dalam kehidupan peribadi pula, perjalanan cintanya tidak selalu indah. Amy pernah melalui 4 perkahwinan dan mempunyai 5 orang anak. Kisah rumah tangganya sering menjadi perhatian media, malah ada kalanya mengundang pelbagai spekulasi dan kontroversi. Walaupun begitu,
Beliau tidak pernah membiarkan kegagalan dalam hubungan menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Setiap episod pahit itu menjadikan dirinya lebih matang dan lebih memahami erti kehidupan sebenar di sebalik populariti dan kemasyhuran. Namun apa yang paling mengagumkan tentang Amy Search ialah bagaimana beliau bangkit semula selepas melalui pelbagai tekanan hidup. Pada usia 67 tahun, ketika ramai artis seusianya memilih untuk berehat dan menikmati masa tua, Amy masih terus aktif, bertenaga dan tidak pernah berhenti berkarya. Semangatnya terhadap muzik seolah-olah tidak pernah pudar walaupun masa terus berjalan. Malah, kehidupannya hari ini dilihat jauh lebih tenang dan bermakna berbanding era mudanya yang penuh gejolak. Baru-baru ini, Amy mencipta satu lagi sejarah besar dalam karier seninya apabila berjaya menganjurkan konsert solo pertama dalam hidupnya yang diberi nama Amy Search Magic di Axiata Arena. Konsert itu bukan sekadar persembahan biasa, tetapi simbol perjalanan panjang seorang legenda yang telah mengabdikan hidupnya kepada dunia muzik rock. Selama puluhan tahun, ribuan peminat hadir untuk menyaksikan sendiri aura luar biasa seorang ikon yang masih mampu menggegarkan pentas walaupun usianya sudah menjangkau lewat 60-an. Apa yang membuat ramai tersentuh ialah Amy sendiri pernah mengakui bahawa beliau tidak menyangka masih diberi peluang untuk berdiri di atas pentas sebesar itu pada usia sekarang. Setiap lagu yang dinyanyikan membawa kenangan zaman kegemilangannya bersama Search. Sorakan peminat pula membuktikan bahawa namanya masih hidup di hati masyarakat Malaysia. Bagi ramai orang, Amy bukan sekadar penyanyi, tetapi sebahagian daripada sejarah muzik negara. Bukan itu sahaja, Amy juga mula meneroka dunia lakonan dengan lebih serius. Beliau bakal tampil sebagai watak utama dalam filem komedi berjudul 5 Bomoh, satu langkah baru yang menunjukkan beliau masih berani mencuba sesuatu di luar zon selesa. Ramai kagum melihat bagaimana seorang legenda rock masih mempunyai semangat untuk belajar dan berkembang, walaupun sudah berada di puncak kemasyhuran sejak dahulu lagi. Dalam diam, Amy sebenarnya sedang membuktikan bahawa usia bukan penghalang untuk terus aktif dan relevan. Dalam industri hiburan Malaysia, Amy juga sering digelar sebagai Godfather Music Rock. Gelaran itu lahir daripada rasa hormat rakan-rakan artis terhadap pengaruh besar yang dibawanya sejak beberapa dekad lalu. Namun, menariknya, Amy sendiri tidak pernah selesa dengan gelaran seperti Raja Rock. Baginya, muzik bukan tentang siapa paling hebat atau paling berkuasa, tetapi tentang keikhlasan dalam berkarya. Sikap rendah diri itulah yang membuat ramai semakin menghormatinya. Walaupun bergelar legenda besar, Amy masih menjalani kehidupan yang sederhana. Di sebalik imej rockernya, beliau sebenarnya seorang lelaki yang sangat mementingkan keluarga dan pegangan agama. Kehidupan rumah tangganya bersama isteri tercinta, Nurhasniza Hassan, kini dilihat lebih damai dan stabil. Mereka sering dilihat meluangkan masa bersama dalam suasana penuh ketenangan, jauh daripada kontroversi dunia hiburan yang pernah mengelilingi hidup Amy suatu ketika dahulu. Salah satu momen paling menyentuh hati ialah apabila Amy dan isterinya berjaya menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah bersama-sama. Perjalanan spiritual itu dikatakan memberi perubahan besar dalam dirinya. Ramai peminat melihat sisi Amy yang lebih tenang, lebih matang dan lebih dekat dengan nilai-nilai keagamaan. Bagi seorang lelaki yang pernah hidup dalam dunia rock yang liar dan penuh cabaran, perubahan itu benar-benar menyentuh perasaan ramai orang. Namun kehidupan seorang selebriti besar tidak pernah benar-benar sunyi daripada kontroversi. Baru-baru ini, Amy turut dikaitkan dengan satu isu melibatkan penyanyi Sheila Amzah ketika sesi latihan sebuah persembahan. Kontroversi itu menjadi perhatian media
dan menyebabkan beliau perlu tampil memberi penjelasan kepada pihak polis bagi menafikan beberapa dakwaan yang tersebar. Walaupun isu tersebut tidak sebesar mana, ia tetap memberi tekanan kepada Amy kerana namanya sekali lagi menjadi bahan perdebatan di media sosial. Apa yang menyedihkan, ada segelintir pihak yang terus menjatuhkan hukuman tanpa mengetahui cerita sebenar. Tetapi, seperti biasa, Amy memilih untuk berdiam diri dan menghadapi semuanya dengan tenang. Pengalaman hidup yang panjang menjadikan dirinya lebih matang dalam berdepan kecaman masyarakat. Beliau seakan sudah memahami bahawa semakin besar nama seseorang, semakin besar juga ujian yang perlu dihadapi. Kisah hidup Amy Search membuktikan bahawa seorang legenda tidak semestinya lahir daripada kehidupan yang sempurna. Di sebalik suara garau yang pernah menggegarkan pentas, di sebalik imej rockstar yang kelihatan kuat dan berani, sebenarnya wujud seorang manusia biasa yang pernah terluka, pernah menangis dan pernah hampir tenggelam dalam tekanan hidup. Namun apa yang membuat Amy Search begitu istimewa ialah beliau tidak pernah membiarkan ujian menghancurkan dirinya. Sebaliknya, setiap kesakitan dijadikan kekuatan untuk terus bangkit dan berdiri megah sehingga hari ini. Pada usia 67 tahun, Amy bukan sahaja masih dihormati sebagai ikon muzik rock Malaysia, malah beliau menjadi simbol ketabahan, semangat dan kesetiaan terhadap seni. Dalam dunia hiburan yang sentiasa berubah, namanya tetap utuh sebagai legenda hidup yang sukar diganti. Bukan kerana kontroversi atau sensasi, tetapi kerana keikhlasan dan pengorbanannya selama puluhan tahun demi muzik dan peminat. Ramai mungkin hanya mengenali Amy Search sebagai penyanyi rock terkenal, tetapi selepas menyelami kisah hidupnya, kita dapat melihat seorang ayah, seorang suami dan seorang insan yang tidak pernah berhenti memperbaiki dirinya. Itulah sebab sebenar mengapa masyarakat Malaysia terus mencintai dan menghormatinya hingga hari ini. Semoga perjalanan hidup Amy Search menjadi inspirasi buat kita semua bahawa usia bukan penghalang untuk terus berkarya dan kegagalan bukan alasan untuk menyerah kalah. Kadangkala, manusia yang paling kuat ialah mereka yang pernah jatuh berkali-kali tetapi masih memilih untuk bangun dan tersenyum. Jika anda tersentuh dengan kisah legenda ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk menyokong channel ini. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan keluarga agar lebih ramai dapat mengenali perjalanan sebenar seorang ikon rock yang telah mencipta sejarah besar dalam dunia muzik Malaysia. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam kisah menarik yang seterusnya.